tiap pintu langit dijaga oleh para malaikat. Jadi malaikat tanya kepada malaikat Jibril, "Man? Siapa? Siapa kamu?" Malaikat Jibril kata, "Ana Jibril." Jibril sebut Jibril, Jibril, tiga. Bagaimana dia? Ana Jibril. Mana siapa bersama kamu malaikat Jibril? Siapa bersama kamu? Muhammad. Tanya malaikat Jibril, "Ursila ilaihi, adakah Nabi Muhammad dia dijemput dan disuruh dijemput?" Malaikat Jibril kata, "Bapalah dia." Bila dia masuk di langit pertama, ketika tu Nabi nampak seorang susuk tubuh manusia duduk kat langit pertama. Ketika dia 60 tahun tinggi. Tanyalah kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa tu? Manusia duduk di langit tu?" Malaikat Jibril kata, "Itulah Adam alaihissalam. Adam alaihissalam. Pergilah disalam kepada Nabi Adam." Nabi Muhammad berjumpa Nabi Adam, bagi salam. Nabi Adam jawab, "Waalaikumsalam, anakku yang soleh dan Nabi yang soleh." Nabi minta izin terus dekat. Jom pergi pula ke langit yang kedua. Naik langit kedua, macam biasa bertemu dengan para malaikat sekian. Berjumpa pula dengan Nabi Isa, dengan Nabi yang di langit yang kedua. Di langit kedua tu macam biasa bagi salam. Nabi menjawab, "Wahai saudaraku Musa, Nabi dan Nabi Musa, minta izin pula naik pula lagi yang ketiga. Naik pula lagi yang ketiga. Sampai lagi yang ketiga, jumpa pula dengan Nabi Yusuf. Macam biasa, selamat datang semua duduk sembang dengan tu, tak tahu sembang tak ajar. Pas mereka Jibril kata Nabi Muhammad, "Jom, perjalanan kita masih jauh." Naik pula langit yang keempat, jumpa Nabi Idris. Naik pula jumpa Nabi Harun. Naik pula langit yang keenam, baru jumpa Nabi Musa. Waktu ketika Nabi Musa jumpa Nabi Musa, macam biasa bagi salam, Nabi pun jawab, "Waalaikumsalam, wahai Nabi yang soleh." Waktu ketika Nabi nak tinggal Nabi Musa, nak pergi ke langit yang ketujuh, Nabi Musa nangis. Duduk Nabi Musa bertemu Nabi Musa. Musa teriak juga. Maksud Nabi Muhammad tanya dekat malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa Nabi Musa nangis?" Dan Jibril kata, "Nabi Musa nangis disebabkan dia umat kamu lebih banyak daripada umat yang masuk syurga. Umat Nabi Musa banyak yang dicampur." Sedih Nabi Musa ni. Hebatlah kita Nabi Muhammad kan? Tak ada Nabi lain dah dia beri syafaat. Semua nafsi ketika di masyarakat ni kita nak campur neraka lagi. Tak ada siapa yang boleh beri syafaat. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.